Penganalisis politik menolak usaha terbaru Dr. Mahathir Mohamad untuk menyatukan orang Melayu dan mengembalikan kuasa politik mereka. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara dan Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, inisiatif Mahathir sebelum ini seperti penubuhan pejuang dan gerakan tanah air telah gagal. Kedua-dua penganalisis itu tidak percaya gerakan baharu yang dicadangkan ini akan mendapat sambutan dan menegaskan kebanyakan masyarakat Melayu akan melihatnya sebagai satu lagi helah politik. Azmi berkata cadangan jawatan kuasa Sekretariat Melayu oleh Mahathir tidak akan berjaya tanpa penlibatan UMNO. Beliau menambah bahawa kejayaan singkat Muafakat Nasional dahulu berpunca daripada orang Melayu yang ketika itu melihat kerajaan PH sebagai ancaman lalu menyatukan sokongan. Mazlan pula menyatakan Sekretariat Melayu yang disokong Perikatan Nasional itu lebih kepada strategi politik menjelang pilihan raya umum akan datang. Katanya tidak semua orang percaya dengan idea mengembalikan kuasa politik Melayu kerana realiti Malaysia sebagai negara berbilang kaum memerlukan kerjasama politik merentas bangsa. Haidi Izzati, FMT.